apa yang kita faham dengan Israel Raya. Di tengah-tengah kenjatan senjata, dengan kemunculan semula Donald Trump sebagai presiden, adakah itu akan bawa satu perkembangan yang baik kepada bumi Palestin ataupun sebenarnya akan mengeruhkan lagi keadaan? Dan saya juga baca satu diary, bayangkan macam mana Israel boleh buat sebelum tahun 90-an. Orang Yahudi ni dikenali dengan orang yang pelarian, sangat lemah, level bekerja tu macam level bekerja pendatang asing, 24 jam sehari bekerja. Macam mana perkara tersebut berubah sehingga Israel, orang Yahudi menjadi antara daripada orang yang tak ada apa-apa sehinggalah boleh menjadi orang yang sangat kuat. Hadis-hadis dan ayat Quran yang berkait dengan perjuangan Palestin, janji-janji yang Allah sebut tentang Yahudi ni akan membuat dua kerosakan, dan Allah kurniakan kepada dia 3 kekuatan yang besar, iaitu keluarga yang besar dan anak pinak yang ramai, harta kekayaan yang luas, dan juga bala tentera yang akan ikut cakap diorang. Cuma macam mana kita faham konteks ayat dalam surah Isra ni kepada perkembangan realiti pada hari ini? Trump 2.0, sebenarnya apa yang tak berjaya Trump buat pada Abraham Accord yang pertama adalah tak berjaya membawa negara-negara kuasa besar Timur Tengah seperti Turki, Iran. Salah satu penasihat security advisor di Pentagon, dia propose supaya Timur Tengah dipecah belahkan lagi, supaya wujudnya sebuah negara yang ikut identiti masing-masing. Bangsa tu fikir, dia bukan hanya fikir pada dirinya sahaja. Malaysia fikir Malaysia, Indonesia fikir Indonesia, Saudi fikir Saudi, Kurdistan fikir Kurdistan sahaja. Israel tu adalah negara structure yang kita nampak secara sistem official lah. Wujudnya juga negara-negara lain yang mana beriman dengan ideologi Zionism, walaupun dia ni bukan Israel, walaupun dia ni bukan Yahudi. Tapi kenapa bila kita sebut negara Islam, ayat pertama yang ingat dalam kepala kita adalah pengenas. Contoh macam jihad kan, orang akan nampak, oh teroris, Allahu Akbar, oh ni teroris. Kan kita boleh fikir macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Komiti Dakwah dan Tarbiyah dan Bumi Mi'raj atas jemputan pada hari ini. InsyaAllah saya daripada Iris Institute akan menyampaikan satu perkongsian dan perkembangan baru terhadap isu Palestin pada hari ini. Alhamdulillah, kalau kita tengok baru-baru ni, Palestin mencapai satu kenyataan senjata. Dan banyak tuntutan daripada 3 fasa tuntutan yang dikemukakan, banyak tu berpihak kepada Palestin, kan, kepada Palestin. Dan pembebasan secara beramai, pengunduran secara besar-besaran tentera-tentera Israel daripada utara Gaza, kan, dan pembayaran balik pembangunan semula sebagainya. Itu adalah satu perkara yang mengembirakan kita umat Islam, kan, yang mengembirakan orang-orang yang mana ada semangat cinta dan sayang kepada Palestin. Cuma kan, tajuk kita pada hari ini, di tengah-tengah kenjatan senjata, adakah situasi itu akan menjadi lebih baik atau sebenarnya akan jadi lebih buruk, kan, dengan kemunculan semula, kan, Donald Trump sebagai presiden. Bukan Donald Trump itu sahaja, maksudnya kabinet dia secara keseluruhan, pasukan-pasukan pelobi dia, kan, kumpulan-kumpulan businessman Yahudi yang bersama-sama dengan dia, kan, adakah itu akan bawa satu perkembangan yang baik kepada bumi Palestin ataupun sebenarnya akan mengeruhkan lagi keadaan? Dengan kata lain, mungkin sebenarnya, kan, genjatan senjata ni dia seperti menang, you win the battle but lost the war, kan? Ataupun adakah macam tu, ataupun sebenarnya adalah satu kemenangan yang strategik kepada Palestin untuk mencapai kedaulatannya sebagai sebuah negara, kan, sebagai sebuah bangsa. Jadi di situ yang kita nak kupas pada hari ini, insya-Allah. Tajuk yang saya letak, sebenarnya saya letak tajuk lain, tapi Ustaz ni kata untuk tujuan marketing kita letak P0 kembali, adakah Israel Raya bakal terlaksana? Okay, sebelum saya mulakan, saya suka untuk saya jelaskan tentang apakah yang kita faham dengan Israel Raya. Saya rasa sebenarnya dekat sini saya akan ada perbezaan kefahaman bila saya makin banyak baca tentang The Greater Israel ataupun Israel Kubra ataupun Israel Raya ni. Ada satu perbezaan cara faham kepada apa yang kita faham dengan Israel Raya. Adakah kalau kita tengok teks-teks dalam buku The Judean State, The Jewish State yang dikarang oleh Theodor Herzl, dia menyebut tentang Israel Raya ni adalah sebuah kawasan super state, kan, sebuah negara besar Israel daripada Sungai Nil di Egypt ke Sungai Euphrates, kan, yang merentas Iraq, Syria sampai ke Turki. Dan itu adalah kawasan luasnya Israel Raya. Cuma persoalannya kat sini, kan, adakah sebenarnya itu sahaja
indikator kemenangan kepada Israel bila mana boleh mencapai tanah itu? Adakah sebenarnya ada lagi gambaran-gambaran lain yang sebenarnya kita tak nampak kepada perjalanan sebuah negara Israel, dan yang sebenarnya mengesani lebih strategik, lebih mengancam kepada dunia Islam. Dan yang kita nampak dia letak hanyalah gambaran tanah saja. Adakah tanah ni kan, berjaya meluaskan tanah ini adalah satu-satunya perkara strategik kepada meningkatnya Israel dalam rantau Timur Tengah. Kan? Dan saya sarankan sahabat-sahabat semua kan, boleh baca buku ni kan, boleh baca buku The Jewish State. Ada terjemahan bahasa Inggeris kan, The Jewish State. Dan saya juga baca satu diary. Bayangkan macam mana Israel boleh buat sebelum tahun era 90-an. Orang Yahudi ni dikenali dengan orang yang pelarian, sangat lemah. Level bekerja tu macam level bekerja orang pendatang asing, 24 jam sehari bekerja kan? Dan bahkan orang-orang bijak je dikenali sebagai the peasant intellectual, ataupun istilah tu adalah orang pandai kan, tapi ada golongan B40, golongan bawahan, miskin, fakir dan sebagainya. Macam mana perkara tersebut berubah sehingga Israel kan, orang Yahudi menjadi antara penentu kepada sendi kuasa yang ada dekat dunia ni. Daripada orang yang tak ada apa-apa sehinggalah boleh menjadi orang yang sangat kuat. Dan sebenarnya macam yang saya susunkan tajuk-tajuk kita bentang dekat KDT sebelum ni, kita dah selesai mendengar tentang perbincangan hadis-hadis dan ayat Quran yang berkait dengan perjuangan Palestin. Kan, janji-janji yang Allah sebut tentang Yahudi ni akan membuat dua kerosakan. Dan Allah kurniakan kepada dia kan, tiga kekuatan yang besar itu, keluarga yang besar kan, anak pinak yang ramai dalam surah Isra, anak pinak yang ramai kan, harta kekayaan yang luas, dan juga bala tentera yang akan ikut cakap diorang. Cuma macam mana kita nak faham konteks ayat dalam surah Isra ni kepada perkembangan realiti pada hari ini, InsyaAllah. Dan seterusnya kita dah susun, kita dah dengar sebelum ni tentang perbincangan macam mana sebenarnya idea Great of Israel ni bukan sahaja dijalankan oleh orang Israel saja, dan bukan dijalankan oleh orang Amerika saja. Bahkan satu infiltrasi dibuat oleh Kristian kan, ke dalam agama Kristian kan, dengan membentuk satu ideologi dominionism, Kristen Zion kan. Kalau siapa nak tengok balik sedutan apakah maksud Kristen Zionism ni, kan, boleh tengok di video KDT lah yang sebelum ni kan. Dan Kristen Zion ni sebenarnya meletakkan bahawa tujuan orang Kristian satu dunia kan, untuk mengangkat orang Yahudi sebagai the chosen people kan, bahawa sebenarnya menjadikan Palestin kan, menjadikan Greater Israel ni adalah tujuan keagamaan bagi orang-orang Kristian di seluruh dunia kan. Dan Malaysia adalah salah satunya. Sebab tu kalau siapa pernah ingat balik tahun 2016 ke 2015 tak salah saya, tentang Malaysia satu sambutan The Golden Gate Jubilee kan, Malaysia ni dikatakan sebenarnya adalah pintu ke-9 kan, untuk menjayakan projek Israeli Raya kan. Dan sebenarnya dibuat di Melaka kan, kemudiannya mendapat laporan daripada NGO Islam, sebenarnya benda tu dibantah dan tak dibuat lah. Tak tahu dia buat kat mana ataupun dibuat secara tutup sebagainya, tak, wallahu alam kan. Tapi pada pandangan diorang ada satu kefahaman bahawa tanah ini kan, Malaysia ni memiliki satu implikasi strategik kepada terwujudnya Israel Raya. Cuma kita je tak tahu apa Malaysia ni ada kan. Malaysia ni apa, kita macam bahagia, tak ada apa-apa je kan. Macam mana tanah ni boleh memainkan peranan kepada wujudnya Israel Raya. Dan di sini saya suka untuk berkongsi satu penterjemahan kepada idea Greater Israel ini dengan satu buku bertajuk Kaifa Nufakir Strategia kan. Sebenarnya bagaimana cara berfikir secara strategik kan, yang ditulis oleh Fauzi Talil. Dia menjelaskan tentang kalau kita faham Israel ni betul-betul, kita faham tentang perjuangan pembebasan Palestin, kalau kita faham apa yang orang Yahudi nak bangunkan, maka kita kena faham beberapa milestone strategik kepada
apa yang orang Yahudi dan Israel nak buat. Itu pertamanya. Betul, yang selalu kita dengar adalah mereka nak menubuhkan negara Yahudi di Jerusalem sebagai the promised land. Ini sesuai lah kita nampak gambar adanya peta Israel Raya tu. Tapi yang seterusnya, dua perkara yang saya rasa yang ni kita agak kurang faham dan kurang membuat penelitian kepada apakah sebenarnya strategi ataupun apa yang orang Yahudi nak buat. Iaitu yang kedua adalah mengubah lanskap Timur Tengah untuk memelihara kelangsungan dan memperkuatkan negara Yahudi. Dan ketiga adalah menjadi sebuah gerakan global dan menggunakan kuasa besar dunia. Dan satu order dunia Yahudi lah, boleh saya sebut kat sini. Dan kita boleh tengok sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini, kan? Trump 2.0, Abraham Accord, normalisasi, sebenarnya memanifestasikan tujuan-tujuan yang kedua. Dan yang ketiga ni macam mana? Kan? Satu, kalau kita tengok balik cara fikir, ini satu benda yang saya rasa kita kena betulkan. Cara fikir kita melihat isu Palestin ni adalah bukan seperti membantu sebuah negara yang miskin yang sedang berperang, bagi duit sikit-sikit, kan? Tapi sebenarnya adalah satu indikator perjuangan umat Islam, kan? Mengangkat syiar umat Islam dan mengangkat maruah umat Islam, kan? Ia adalah satu perjuangan pembebasan, kan? Seperti mana kita dulu pernah dijajah, kan? Seperti itu jugalah Palestin dijajah pada hari ini. Dan untuk merealisasikan, jadi konten utama kita nak bincang pada hari ini adalah tentang poin nombor 2 ni. Normalisasi dan The Greater Israel banyak menyentuh kepada macam mana nak jadikan Timur Tengah ni, kan, serve kepada agenda Zionis, pada agenda Israel, kan? Dan bukan sahaja Timur Tengah, bahkan satu dunia. Trump 2.0, sebenarnya apa yang tak berjaya Trump buat pada Abraham Accord yang pertama adalah tak berjaya membawa negara-negara kuasa besar Timur Tengah seperti abang-abang Timur Tengah lah, Turki, Iran, Saudi, kan, tanda tangan Abraham Accord. Dan sebenarnya selepas tu, kan, sasaran Abraham Accord adalah untuk membawa pula, kan, negara-negara Islam di Asia Tenggara, kan, dan di Asia Pasifik, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Brunei, untuk bersama-sama dalam normalisasi, kan. Dan sebenarnya perkara tersebut telah berjalan dan telah bermula sejak tahun 80-an. 1980-an. Satu jurnal yang saya baca dah mula sejak tahun 1980-an. Dan secara hubungan people to people dan secara hubungan business to B2B, business to business. Yang dilobi pada ketika itu oleh seorang menteri, dan sekarang ni menteri itu masih lagi hidup lagi dan kekal, Menteri Malaysia. Dan satu lagi perkara yang kita kena faham tentang macam mana Greater Israelis, rantau Timur Tengah ni akan serve kepada pembangunan Israel adalah dengan kita juga faham tentang satu proses ini, iaitu the Balkanization of Middle East. Iaitu Balkanization, apa dia? Ini adalah sebenarnya satu proses. Kalau kita bayangkan, bangsa ni makin dia kuat, makin dia bersatu. Makin bersatu, makin dia kuat. Kan? Makin dia lemah adalah bila mana dia makin berpecah-pecah. Jadi bayangkan, satu proses yang dibuat memecah belahkan, pecah perintah kepada suatu bangsa sehingga dia terpecah-pecah, itu sebenarnya adalah salah satu cara strategik untuk menjatuhkan sebuah bangsa, melemahkan kekuatan sebuah bangsa. Jadi balkanization ni adalah proses melibatkan pemecahan sebuah kawasan, negara atau wilayah menjadi beberapa unit yang lebih kecil dan saling bermusuhan. Dan ia biasanya disebabkan oleh perbezaan etnik, budaya, agama dan kepentingan geopolitik. Dan sebenarnya kalau tengok peta ni, kita boleh tengok satu peta. Ni adalah peta yang dipropos oleh Lieutenant Colonel Ralph H. Peters pada tahun 2006. Yang mana peta ini, kalau kita tengok di bahagian atas, peta menunjukkan negara-negara Timur Tengah selepas pasca penjajahan, kan, masih lagi besar. Dan kata dipropos melalui, dan kalau kita tengok balik Ralph H. Peters ni adalah sebenarnya salah satu penasihat security advisor di Pentagon. Dia propose supaya, kan, Timur Tengah dipecah belahkan lagi, kan, supaya wujudnya istilahnya adalah the blood borders, wujudnya sebuah negara yang ikut identiti masing-masing, lemah,
Maksudnya kalau sebuah bangsa tu fikir, dia hanya fikir pada dirinya sahaja. Malaysia fikir Malaysia, Indonesia fikir Indonesia, Saudi fikir Saudi, Kurdistan fikir Kurdistan sahaja. Dia nak wujudkan sebuah situasi yang macam tu. Kalau kita tengok balik, kan, ini juga apa yang kita lalui pada fasa penjajahan kolonial, betul tak? Kan, idea Melayu Raya yang nak dibawa oleh Burhanuddin sebelum ni, kan, menggabungkan semula tanah-tanah Melayu daripada Indonesia, Malaysia, Brunei, Selatan Thai, Riau, membentuk satu Malay Heartland telah di hijack. Akhirnya tak jadi apa-apa. Malaysia kekal dengan Malaysia, dan kita menganggap Indonesia adalah bukanlah daripada rumpun kita, kan? Dan juga kita bergaduh benda-benda yang identiti. Sebenarnya tak perlu berlaku pun. Siapa punya apa balik ni daripada mana? Indonesia ke Malaysia? Sebenarnya dia tak perlu sampai ke situ. Dan bahkan sebenarnya itu adalah satu kesan-kesan, saya katakan kesan-kesan pada dasar pecah perintah sebuah identiti negara. Dan itu juga apa yang dibuat dekat Timur Tengah. Soalan. Ya, sila. Burhanuddin Hilmi mengembalikan balik Melayu Raya. Ya. Maksudnya sebelum penjajahan, tanah Melayu Raya ni pernah ada. Bukan di banyak kerajaan dia. Okey, baik. Betul, sebelum penjajahan, kita ni tak dianggap sebagai sebuah negara yang terpisah, sebuah kerajaan yang terpisah. Kita ni adalah sebuah gugusan kepulauan tanah Melayu. Kita menganggap Indonesia, menganggap Brunei, menganggap Sulu, menganggap Selatan Thai, Riau sebagainya, ini macam negeri-negeri kita yang sekarang ni lah. Kan, kita pergi ke Indonesia bukan macam kita pergi keluar negara, bukan. Macam kita pergi negeri lain dekat dalam Malaysia, macam tu ideanya. Dan tapi berlaku selepas penjajahan, Sepanyol ambil Indonesia, British ambil Malaysia, dan kita dah ada segregation yang kita rasa, oh ini bukan Malaysia, kan, ini bukan Indonesia, kan. Kita ada satu identiti yang terpisah macam tu. Ya. Dan itu jugalah apa yang dibuat dekat Timur Tengah sebelum ni. Dan dia merasakan, kan, boleh baca bukunya The Blood Borders, ya, yang ditulis oleh Ralph H. Peters. Dia merasakan bahawa selagi mana Timur Tengah, kan, wujud dalam keadaan yang besar, kuat, kan, tidak terpecah-pecah, selagi itu projek untuk melaksanakan sebuah Timur Tengah yang lebih sekular, lebih demokratik, susah nak dibuat. Perlu dipecah-pecahkan. Sekarang ni negara apa yang sedang dipecahkan? Kalau dekat Asia Tenggara ada sekitar 8. Kalau dekat Timur Tengah, sebenarnya perancangan awal kalau tahun 2006, The Great Middle East Initiative yang dibuat oleh US pada waktu tu adalah supaya Syria ni dipecahkan menjadi The Greater Kurdistan. Lepas tu sedikit tanah Jordan Jordan akan ambil sedikit tanah daripada Saudi sebagainya. Basically Syria ni akan terpecah lah, kan? Tapi apa yang berlaku tak seperti apa yang diharapkan, dirancang oleh Amerika pun, kan. Syria tak terpecah jadi negara Kurdistan dan negara Syria yang lain, kan. Dia masih kekal dengan Syria yang adalah, kan, wallahualam kot ada perancangan lain kepada perkara tersebut. Sudan antara yang pecah, tapi saya tak pasti adakah dia hasil daripada perancangan ini ataupun, kan, sebab dia dah ke Afrika sikit sana, kan. Tapi Sudan antara negara yang awal mendominasi lah, kan, dengan Israel, kan, untuk dapat support ketenteraan daripada Israel. Dan persoalan tadi yang kita tanya, adakah sebenarnya peperangan yang dibuat oleh orang Palestin, Hamas dan sebagainya, kan, kepada Israel ni telah, dengan perkembangan sekarang ni, adalah satu perkembangan kemenangan yang hakikat ataupun yang betul, ataupun sebenarnya belum lagi, kan. Dia baru menang battle, belum menang war lagi. Menang peperangan war besar ni adalah memerlukan semua umat Islam. Sebab tu kami tulis satu buku, kan, Negara Berdaulat, Kuasa Nasional, Asas Pembebasan Palestin, kan. Dalam buku ni kita tulis contoh tentang satu idea untuk melihat realiti adalah memahami adanya negara structure, adanya meta structure.
Kan Israel tu adalah negara structure yang kita nampak secara sistem official lah. Kan. Tapi metastructure ni adalah satu cara fikir, cara faham bahawa wujudnya juga negara-negara lain yang mana beriman dengan ideologi Zionism, beriman dengan perlunya membangunkan sebuah negara Israel, kan? Walaupun dia ni bukan Israel, walaupun dia ni bukan Yahudi, kan? Dia akan pegah keringat, keluar duit, pegah otak untuk melaksanakan agenda yang dibawa oleh Israel, kan? Walaupun dia negara, kan? Walaupun dia adalah US orang kulit putih, kan? Walaupun dia adalah bukanlah orang Yahudi pun, kan? Sebab tu apa yang disebut dalam soal Isra tu, kan, boleh tengok pembantangan Ustaz Syed Isra dalam video KDT yang sebelum ni, kan? Satu cara fikir yang kita kena faham apa yang dimaksudkan Allah memberikan kepada orang Yahudi kekuatan yang besar, kan, bala tentera yang ramai, kan? Inilah idea metastructure tu. Maksudnya ada orang-orang yang mana tidak beriman pun dengan, bukanlah orang Yahudi tapi beriman dengan ideologi Yahudi. Dan sebenarnya sama juga kalau kita tengok waktu zaman penjajahan kolonial, kekuatan metastructure ni sebenarnya lagi besar daripada yang kita nampak. Contoh SHTI, kan, kita dijajah oleh SHTI, lepas tu boleh pergi British, betul tak? Kan? Tapi siapa pernah baca tentang di sebalik SHTI tu adanya kelompok-kelompok stakeholder, pemegang-pemegang saham besar yang terdiri daripada orang-orang Yahudi, SHTI, dan mereka ini mewujudkan satu pertubuhan Freemason, kan, Fabian Society, kan, dan setiap bala tentera SHTI ada satu unit namanya The Regimental Lodge. Fungsinya apa? Maksud Freemason menghantar pada setiap bala tentera SHTI ada satunya Regimental Lodge yang fungsinya adalah untuk mencari dan merekrut elit-elit dekat Asia Tenggara, dekat kerajaan Tanah Melayu ni, untuk ditarbiah, didoktrin, kan, menjadi sebahagian orang yang beriman dengan idea kolonialism Anglophile pada waktu tu. Dan benda tu berjaya, kan. Dan ini juga saya susun pada kalau untuk pembentangan saudara Ibrahim Zaid, kan, tentang macam mana dekat Timur Tengah juga berlaku proses yang sama, kan, merubah pimpinan elit-elit Timur Tengah menjadi Anglophile, kan, menjadi Anglophile. Dan bahkan sebenarnya kalau tengok proses normalisasi ni, saya boleh katakan bukan bermula dari zaman Trump, tapi sebenarnya proses untuk ubah elit, kan, ubah suasana dah bermula sejak sebelum ni lagi, kan. Antara satu kisahnya adalah tahun 2000, siapa ingat lagi 9/11, kan, peristiwa kapal terbang langgar World Trade Center. Apa kesannya kepada elit-elit Arab Timur Tengah dan kepada dunia Islam, naratifnya, kan? Mereka waktu tu lepas 9/11 mula diangkat naratif bahawa Islam ni teroris. Bila sebut Islamic State, apa benda yang ayat pertama yang akan muncul kepada kita? Pengganas, kan? Macam mana secara tiba-tiba kita faham negara Islam lah, kan, negara yang kita duduk, kan. Tapi kenapa bila kita sebut negara Islam, ayat pertama yang ingat dalam kepala kita adalah pengganas, kan? Ini satu bentuk semantic infiltration, satu serangan semantik perkataan, kan, menyerang ayat, ubah ayat jadi satu ayat yang kita faham lain, walaupun kita, secara sedarnya kita faham benda tu lain juga. Contoh macam jihad, kan, orang kan nampak, oh, teroris, Allahu Akbar, oh, ni teroris, kan, kita boleh fikir macam tu, kan. Dan kesan 9/11 dan semantic infiltration ni kepada elit-elit Arab, kan, mereka berubah naratif dan pembincangan dan juga diplomasi kepada dunia barat, kan, dengan lebih lunak, kan. Kita ni sebenarnya adalah rakan yang baik, kan, kita ni sebenarnya sahabat kita ni, kan. Dan dari situlah, kan, bahawa Israel melihat bahawa bila dah berubah naratif, kan, elit-elit Timur Tengah menjadi lebih lunak, kan, barulah boleh dipropose idea-idea normalisasi, kan, tawaran-tawaran ekonomi yang datang, kan. Dan sebab tu saya sebut, kan, adakah grand design Greater Israel ni atau masih kukuh ataupun dah meredum selepas jatuhnya
selepas perang 7 Oktober ni. Kan, betul. Perang 7 Oktober sebenarnya merubah banyak benda dalam sisi strategik Israel. Kan, kalau dulu mereka menganggap bahawa Palestin ni pengganas. Kan, teri sebagainya. Kan, bunuh orang, bunuh apa ni. Tapi sekarang ni, naratif dunia berubah. Orang mula kata, yang jahat tu orang Israel. Kan, orang Yahudi. Kan. Tapi, yalah, dia kepada Israel tu, buruk lah. Tapi kepada satu metastructure Yahudi di luar ni, masih lagi tidak tergugat. Kan? Contoh, saya buat beberapa contoh lah. Siapa pernah dengar tentang unit 8200 8200 kan? Screen problem. Kenapa contoh? Back. Oh, padan lah. Macam mana? Mungkin dah. Oh, dia lambat internet tu. Unit 8200 8200. Unit ni adalah unit core berisikan dalam pasukan pertahanan Israel yang bertanggungjawab terhadap operasi rahsia SIGIN, Signal Intelligence. Kan, buat counter intelligence, buat decode, buat military spy, warfare sebagainya kepada Israel. Dan kita ingat dia hanyalah dibuat kepada orang Palestin, tak. Dia dibuat kepada kebanyakan orang yang ada ni. Dan bahkan dia ni adalah satu unit yang direkrut sejak daripada sekolah. Sejak daripada sekolah. Siapa kat sini pernah pakai VPN? Surfshark, kan pernah pakai Surfshark. Kan, Proton ke, pernah pakai CyberGhost, Express VPN, Private VPN. Ini sebenarnya adalah VPN yang dibuat oleh unit ni. Fungsinya adalah untuk tap maklumat sulit yang diguna seluruh dunia. Kan? 16 bilion manusia yang pakai top 10 VPN yang ada dekat dunia ni, dan top 10 VPN ni dibuat oleh unit ni. Kan? Fungsinya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat yang ada, kan, untuk dia faham sebenarnya dia ni Israel akan berhadapan dengan siapa. Kan, siapa musuh, siapa lawan, macam ni kita nak ugut dan sebagainya. Unit yang buat. Unit 8200. Dan unit ni direkrut seawal umur 16 tahun kat sekolah. Kan, melalui program co-curriculum. Kita program co kita bawa main bola. Apa lagi? Lari kan. Perakap. Boleh lah, bagus lah. Cuma saya rasa dekat sini Israel ni dia agak clear sebenarnya. Program co-curriculum dia boleh justify bahawa ini adalah manfaat sehingga kepada national punya interest. Dia boleh susun pendidikan sampailah kepada apa aktiviti budak-budak belajar sehingga mencapai national interest. Kan, national interest Israel, kan, kedaulatan dan kewujudan Israel dekat Timur Tengah. Saat umur 16 tahun direkrut dan dilatih sehingga umur 18, dan dia akan mula berkhidmat pada umur 18 sehingga umur 21. Umur 18 tu masuk unit perisikan secara rasmi. Kemudiannya umur 21 graduate. Umur 1 graduate. Apa dia? Wallahualam. Mungkin sama kot. Kan, mana-mana negara yang faham bahawa negaranya perlu dibangunkan, perlu diangkat secara kuasa, kan, perlu berdaulat, maka dia akan rancang sehingga sekecil-kecil apakah kurikulum di sekolah, apakah makanan kepada budak sekolah, pun dia akan very particular. Kan. Dan unit ni, apa yang mereka buat? Okay, mereka direkrut pada umur 16 secara program co-curriculum sampai umur 18, habis training, 18 sampai 21 masuk unit ni buat kerja. Apa yang diorang jadi selepas tu? Daripada 21, mereka ni akan menjadi entrepreneur teknologi. Itu yang diorang buat banyak VPN ni. Kan, mereka ada 5,500 startup. Kan, setiap tahun bertambah dalam sekitar 1.6k startup. Dan sebahagian besar juga daripada unit ni, kan, contoh yang selepas isu pager Hizbullah meletup tu, kan, baru orang bongkar, unit ni ada, kan, pager Hizbullah yang meletup, 3,000 pager yang meletup dekat mana? Allah Lubnan. 3,000 pager ni, kan, Hizbullah ingat dia beli daripada Taiwan.
Tapi sebenarnya dibekalkan oleh Israel sendiri. Dan unit ni selepas umur 21 mereka jadi technical entrepreneur, buat banyak startup syarikat dan alat-alat teknologi, perkembangan teknologi. Dan sebahagian juga yang selepas isu Hizbullah tu banyak terdedah tentang sebahagian besar daripada ni akan masuk dan bekerja secara langsung dalam Facebook, dalam meta Facebook lah, Facebook, Thread, Instagram, sebahagian juga masuk sebagai head intelligence dalam Google, ada juga yang masuk sebagai Microsoft, Microsoft membuat program directly recruit dua ni, habis 21 kerja di Microsoft. Google dan juga Meta pun sama. Berang 7 Oktober, adakah yang benda terkesan? Tak kesan pun. Tak terkesan lagi pun. Jadi adakah ni luar ni? Maksudnya dia ni direkrut, memang awalnya bekerja di dalam Israel sebagai tentera. Kemudiannya sekolah tu dalam Israel lah. Bekerja tu macam Google, Meta dengan ni dekat US. Jadi itu yang sebut. Sebenarnya adakah militer Israel ni tergugat selepas 7 Oktober ni atau tak? Betul lah, apa yang dibuat oleh Hamas dan oleh pejuang-pejuang Palestin dalam pembebasan adalah satu benda yang baik kepada kedaulatan dan keberlangsungan kehidupan survival orang Palestin. Tapi secara perang besar tu masih lagi banyak benda yang tak tergugat. Contoh lagi. Oh, lambat sikit lah. Loading. Okay. Contoh lagi. Israel antara yang boleh menentukan kekuatan ketenteraan di Asia Tenggara. Satu laporan daripada Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, melaporkan daripada tahun 2008 hingga tahun 2016, Israel antara negara utama yang membekalkan senjata kepada negara-negara Arab yang bersaing secara ketenteraan di Asia Tenggara. China, Vietnam, Indonesia. Sebenarnya laporan yang dah tak ada dah. Kena guna web archive baru boleh dapat balik. Tahu dia gelapkan padang dan sebagainya. Tapi laporan ini menunjukkan bahawa selepas Rusia, Israel adalah pembekal utama kepada aset-aset ketenteraan di Asia Tenggara, di Laut Selatan. Nak menunjukkan apa? Bahawa sebenarnya bukan sahaja di dalam dunia teknologi dia kawal, bahkan dalam dunia ketenteraan yang kita tengok sekarang ni, Malaysia risau kalau Selatan ni adakah China akan ambil ataupun macam mana. Itu pun ada pengaruh Israel yang sangat besar. Dan ini sendiri tak tergugat lagi. Contoh China baru-baru ni, bukan baru ni lah, China telah membeli pada tahun 2015 240 jet pejuang J-10, dan dia kata ini adalah hasil yang dibawa oleh China, jet sendiri, jet macam F-35, power. Bahkan itulah waktu drill untuk serang Taiwan, dia buat satu drill guna jet ni. Itu pun dibekalkan oleh Israel. Jadi benda-benda ni tak tergugat pun lagi. Tak ada siapa pun yang melakukan satu usaha yang melawan. Satu usaha yang menjatuhkan kekuatan Israel dan akhirnya tergugatlah projek Greater Israel. Atau dengan kata lain, sebenarnya kita boleh nampak Greater Israel ni bukan hanya sekadar tanah yang Israel lebih besar tu. Tak. Bahkan dia sebenarnya adanya seni-seni kuasi yang berlegar dekat seluruh dunia ni, yang mana belum lagi dipatahkan, dilawan dengan baik. Tapi 7 Oktober sebenarnya memberi banyak pendedahan-pendedahan kepada kefahaman kita kepada Greater Israel ni. So far boleh ikut Ada beberapa soalan? Sila. Korea Utara Wallahualam. Sebab
saya tak baca sampai situ lagi kan. Mungkin ada, saya yakin mungkin ada kan. Cuma kalau dia ada penglibatan dekat sebab Korea Utara pun antara Hamas pun ada beli juga senjata dari sana kan. Wallahu alam lah kan. Tapi dekat kalau yang saya tahu dalam report yang saya baca ni, Asia Tenggara selepas Rusia dan US, Israel juga adalah antara pembekal utama dekat sini kan. Bahkan tak teknologi baru. Bahkan kalau kita tengok Vietnam antara yang agresif lawan China dekat Laut Cina Selatan kan. Dia beli satu military missile yang boleh gerak 150 km untuk tembak di tengah-tengah laut kan. Dan juga satu surveillance radar system kan, pun daripada Israel. Dan Israel boleh akses kepada device tersebut kan. Power lah. Dan ini tak tergugat lagi. Dan jadi sebenarnya adakah serangan 7 Oktober ni sebenarnya adalah satu ya betul, dia adalah satu kemenangan yang betul kepada, yang baik kepada orang Palestin. Tapi kepada dunia Islam masih lagi banyak benda yang orang Islam perlu lakukan kan. Kalau kita tengok sekarang 7 Oktober ni, antara yang berjaya, yang Palestin berjaya adalah mereka berjaya merubah naratif dunia kan, daripada pergi kepada menganggap orang Palestin ni adalah pengganas jahat dan sebagainya, kepada orang Israel yang jahat kan. Dan bahkan serangan-serangan dibuat kan, contoh di Shedot tu adalah pusat rasikan yang dia dapat banyak maklumat kan, menangkap banyak tentera-tentera dan intelligence Israel dan dokumen-dokumen perisikan yang mendedahkan siapakah mata-mata Israel dekat seluruh dunia kan. Ini menjadikan Israel kata cuak, Israel cuak, betul lah. Dan itu juga dijadikan antara bahagian dalam deal ceasefire ni. Dan kita tengok juga sebenarnya ini adalah satu kekalahan yang sangat besar kepada Israel. Sebab apa? Sebab dia dah menghabiskan Israel saja menghabiskan sekitar 40 bilion dan support daripada negara-negara Anglosphere, negara barat kan, sekitar 60 bilion lagi, 100 bilion, tapi tak mampu untuk occupy apa-apa tanah pun kan. Tanah yang sekekang kera ni tak mampu diorang, Gaza ni kan, diorang tak mampu occupy pun, bahkan kena berundur, bahkan tak mampu menjatuhkan Hamas. Bahkan pada hari mengumumkan ceasefire kan, bala tentera Hamas keluar dengan pakai baju baru kan, dengan berarak sebagainya. Dari mana datang dia ni? Kan? Ini sebenarnya satu benda yang sangat memalukan lah kepada Israel pada kali ini kan. Jadi sebenarnya satu kemenangan battle yang kecil ni adalah satu kegembiraan kepada kita, tapi bahawa kita faham bahawa ini bukanlah akhirnya. Okay. Dan kita masuk kepada bahagian seterusnya, itu tentang Trump. Dan ini menjadi sebenarnya cara kayu ukur kita, adakah sebenarnya presidensi Trump pada kali ini akan menambah baik situasi Palestin ataupun macam mana? Ini saya simpulkan beberapa implikasi atau usaha Presiden Trump ataupun pejabat dia pada waktu tu, pada waktu presidensi dia yang tahun 2017 sampai 2021. Antara usaha-usaha normalisasi dan penjerafan Israel yang dibuat adalah, yang pertama, dia berjaya, US menolak resolusi antarabangsa yang menyebut kependudukan Israel di tebing barat adalah haram kan, menurut undang-undang antarabangsa kan. US tolak resolusi ni, so dia ada kuasa veto, dia boleh tolak kan, dan berjaya. Dan kemudian US juga relocate US Embassy daripada Tel Aviv pergi kepada Baitul Maqdis kan, di tebing barat kan. Poinnya bagi tahu bahawa ini adalah nak cuba occupy kan, kalau tebing barat ni dah bagi, ada PLO jaga, ada Israel jaga, dia nak ambil lagi tanah. Dan juga pada sebelum tahun 2007 sebelum ni juga, presidensi Trump yang sebelum ni juga kan, US mengiktiraf hak Israel terhadap Golan Heights kan, Bukit Golan di Syria, yang sekarang ni Israel ambil secara militeri lah kan, selepas jatuhnya Bashar kan, naiknya HTS, so Israel ambil tanah ni sebagai buffer zone
dan sebagai buffer zone untuk menjaga keselamatan Israel. Dan waktu ni juga antara implikasi strategik kepada Israel adalah melaksanakan Abraham Accord, kan, di mana negara-negara Timur Tengah pada waktu tu, kan, hasil rekrutmen, hasil doktrinisasi Anglophile ni, kan, negara seperti Sudan, Bahrain, UAE give in, kan, membuat hubungan diplomasi dengan Israel, kan, untuk tujuan-tujuan keselamatan dan ekonomi, kan. Dan sebenarnya kalau kita tengok, ini adalah sebenarnya satu pencapaian yang sangat signifikan dan sangat besar kepada Israel. Sebab yang pertama, sejak tahun 1917, kan, perjanjian ataupun sokongan selain Balfour Resolution, kan, tidak menganggap bahawa Israel ini sebagai Jewish state, tapi dalam Deal of Century, kan, ataupun Plan Trump 2020 mengiktiraf Israel sebagai the Jewish state dan orang Palestin sebagai the Palestinian people saja. Kan, dia bukan iktiraf Palestin sebagai sebuah negara Palestin, tapi adalah orang Palestin je, tak ada negara. So naratif itu terbalik. Daripada orang Palestin ada negara, kepada orang Yahudi ni ada negara, orang Palestin ni jadi hanya orang pelarian macam Yahudi sebelum ni. Kan, itu apa yang berjaya dibuat oleh Presiden Trump. Contoh, saya susunkan apa implikasi daripada Balfour 1917 dari sudut bahagian yang Israel buat, kan, berapa tanah yang diambil sampailah Trump Plan 2020. Kita tengok dari sisi Balfour, waktu tu Britain dan France menang perang, kan, dan iktiraf Israel sebagai tanah yang kepada orang Israel lah, kan. Kemudiannya resolusi 181, kan, UN Partition menganggap bahawa menyerahkan orang Yahudi ni pecah, Palestin ni pecah, 55% pergi kepada orang Yahudi, 45% pergi kepada orang Arab dan Palestin. Tapi perjanjian ni tolak, tapi Israel masih lagi occupied, ambil tanah tu, kan, dia dapat meluaskan 55% perang tanahnya, kan. Resolusi 1948, perang selepas perang Nakba, kan, 70% tanah Palestin kan berjaya diambil. Dan kita tengok lambat sikit. Okey. Dan sehinggalah inisiatif damai Peace Plan Arab pada tahun 2002 sampailah Deal of Century, sebenarnya tiada perubahan tanah kepada Israel, kan. Tapi kenapa dianggap bahawa Trump ni membuat satu kejayaan yang besar kepada Israel, kan? Sebabnya orang tanpa dia perlu memiliki tanah, tanpa perlu mengiktiraf tanah ni adalah tanah dia pun, kan, negara-negara Arab akan membenarkan orang Israel menduduki tanah tersebut, kan. Contoh macam Neom City, The Line, kan. Neom City, kalau siapa nak pergi haji atau pergi umrah, naik kapal terbang nak pergi flight ke Saudi, kan, kalau tengok dalam peta dekat kursi kan 8 jam bosan yang tunggu, kan. Dia kan satu garisan The Line dekat Saudi. Ini sebenarnya adalah satu projek. Adakah ini sebenarnya untuk bukan manfaat orang Arab dekat situ pun, tapi adalah untuk manfaat orang Israel, untuk manfaat Yahudi di sana, kan, untuk mendapat tanah di sana, kan, tanpa perlu mereka buat satu military intervention pun ke situ, kan. Okay. Dan kalau kita tengok balik, kan, dan so selesailah Trump 1.0, dan selepas Trump 1.0 kita tengok Biden naik, dan banyak benda yang Trump buat Biden resolve ataupun tak teruskan, kan. Wallahualam sebab apa, kan. Mungkin ada perancangan lain kot, kan, pelobi-pelobi tu banyak, kan. Tapi yang pastinya Trump presidensi pada kali ini, kan, akan membawa satu implikasi lain kepada Palestin. Sebabnya apa? Sebabnya kita tengok banyak daripada calon-calon yang diangkat oleh Trump sebagai MPs dan sebagai eksekutif dia adalah calon-calon yang telah ditaja dan didanai, kan, dan disokong oleh AIPAC, satu badan pelobi Israel, pelobi Yahudi, American Israel Public Affairs Committee. Dan 98% calon-calon yang di-endorse oleh AIPAC ni menang, kan, menang. Dan Netanyahu adalah antara orang yang pertama yang
memberi panggilan telefon kepada Trump. Dan dia sebut apa? And this conversation was warm and cordial, and the two agreed to work together for Israel security and also discuss the Iranian threat. Dan kita tengok bahawa antara orang yang Trump menang dengan lobby Yahudi, dan kabinet-kabinet yang dilantik oleh Trump pun adalah kebanyakan adalah sebut sebagai ekstremis, Yahudi yang ekstrem. Kan? Antara nama-nama yang saya susunkan, yang orang yang mendapat dana daripada IPAC, kan, pasukan pelobi Yahudi di US, dan juga menduduki kedudukan strategik, dan adalah orang-orang yang didanai oleh IPAC ni, kan, UN Ambassador, kan, yang boleh buat resolve kuasa veto, kan, Secretary of State, kan, Security Advisor, kan, Senate Majority Leader, Secretary of Homeland Security, ni KDN lah ni, kan, KDN US, kan, Duta US ke Israel, kan, Secretary of Defense, Menteri Pertahanan dia, kan, CIA Director yang buat perisikan, kan, Director of National Intelligence. Kalau CIA ni perisikan luar, National Intelligence perisikan dalam, semua adalah orang-orang yang didana oleh IPAC, kan, pelobi Yahudi, dan juga dia endorse, kan, dan dia ni menang. Jadi dengan pasukan kabinet yang macam ni, kan, dan dengan historical work yang sebelum ni dah dibuat, kan, deal of century, sebenarnya apakah implikasi normalisasi yang seterusnya, kan? Dan kita boleh tengok juga beberapa tawaran normalisasi yang dibuat secara terbuka dekat kepada dunia di UN. Orang tengok peta ni, kan, yang apa ni, Netanyahu lukis, kan, dia buat offer kepada negara-negara di Timur Tengah, kalau siapa nak terlibat dalam projek satu transportation plan, kan, ikut dia. Kalau tak nak, itu sebagai the blessing. Kalau tak nak, ikutlah apa yang disebut the curse, kan, duduk di bawah pengaruh Iran yang semakin kuat, kan, pengaruh Iran yang semakin kuat pada waktu tu. Tapi sekarang ni dah tunjuk sebenarnya Iran tak sekuat mana, kan, selepas 7 Oktober ni, kan. Dan tawaran normalisasi ni dia bukan tawaran kosong, tapi ada satu pelobi-pelobi yang khusus kepada orang-orang Timur Tengah untuk mendapat tawaran sama lah, kan. Okay. Peta kanan. Okay. Okay. Nak kena sangat Okay, sebenarnya peta ni tunjukkan bahawa di atasnya adalah peta OBO, Belt and Road Initiative, One Belt One Road yang China buat, kan. Dia berhubung, dia kalau tengok balik One Belt One Road yang China buat, dia ada dua laluan darat dan laluan laut, kan, tu ada laluan Malaysia sebagainya, kan. Dan peta di bawah ni juga adalah peta IMAC. Peta IMAC ni yang peta yang dipropose oleh Netanyahu waktu dekat UN, dia berbincang kat UN hari tu, kan. Peta IMAC ni adalah Indian, Middle East, Europe corridor, yang buat satu laluan transportation, kan, daripada India sampailah kepada Eropah, tapi lalu di negara-negara Arab, kan. Dan dia lobby, kalau kata negara-negara Arab nak mendapatkan manfaat ekonomi, kan, bersama dengan Israel, kalau tak dia akan alihkan pergi tempat lain, kan. Siapa tak nak, kan. Turki dengan nak dapat tengah inflasi yang tinggi, kan, Egypt dengan kemiskinan yang semakin merudum sebagainya, kan, dan negara-negara Saudi, UAE yang nak menjadi semakin kaya, kan. Mereka ini terpaksalah seakan-akan give in kepada tawaran ni. Dan kedua-dua tawaran ni, kalau tengok kalau Greater Israel di sini tak ada. Tak keluar tak apa. Kalau tengok di bahagian Palestin, di bahagian Israel, kalau Greater Israel ni berjaya, kedua-dua laluan ni akan lalu di, baik yang China punya laluan ataupun IMAC punya laluan akan lalu di Israel, kan. So ini satu projek ekonomi yang membuat tawaran dan akan mengesanyi lah, kan. Siapa tak nak jadi kaya, kan? Siapa nak jadi kaya ataupun nak tanggung beban perjuangan Palestin, kan. Semua jadi kaya, kan. Tapi siapa nak sanggup tanggung beban, kena sanction, kena
kena global financial crackdown, kena macam-macam. Siapa nak? Kan, ini tawaran yang saya rasa sebagai sebuah negara boleh bahagi juga, kan. Dan normalisasi 2.0, saya buat beberapa bacaan terhadap lobby-lobby yang dibuat oleh British dan juga US. Kan, ini satu lobby baru yang nak dipropose, iaitu yang pertamanya adalah British melobi supaya integration of Israel ke dalam rantau Timur Tengah ni dibuat secara lebih cepat, kan, oleh negara-negara Timur Tengah, dan mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara yang kecil. Gaza kecil tu, kan, dan tepi barat kecil tu, inilah negara Palestin diiktiraf. Ini antara apa yang dilobi oleh British. Cuma adakah sebenarnya itu satu tanah yang betul? Bukan. Tanah Palestin bukan kecil Gaza dengan tepi barat je, tapi seluruh kawasan Israel tu. Dan integration Israel ke dalam kawasan rantau Timur Tengah ni memberi maksud bahawa negara-negara lain di sekitarnya tidak akan buat apa-apa serangan kepada Israel, nak akan menjamin keselamatan dan kewujudan Israel sebagai sebuah negara yang besar, diiktiraf secara official. Dan ini adalah lobby yang dibuat oleh British. Yang kedua, US pula lobby supaya normalisasi Abraham Accord kan diperluaskan kepada fasa seterusnya. Make sure supaya negara-negara Abang Long Timur Tengah ni, Turki, Saudi ni, kan, terima sign Abraham Accord, sign Deal of Century. Kan? Dan ini akan bawa kesambung kepada Palestin. Sebabnya kalau kita tengok macam kes di Saudi, apa yang berlaku? Saudi semakin sekular. Kan? Dia boleh tak kisah pun isu Palestin, sebab katanya 70% daripada orang dia, 70 to 80% orang dia adalah orang muda yang tak tahu pun pasal Palestin. Jadi apa dia nak angkat isu Palestin? Bahkan dia wujudkan konsert dia dekat Saudi, kan? Dia wujudkan Halloween sebesar-besaran, kan? Dan benda-benda ni, kan, dia kata dia boleh buat dan tanpa menjatuhkan image dia sebagai sebuah negara Islam. Sebab antara deal Israel kepada Saudi adalah, satu, dia masih kekal menjadi penjaga kepada Baitul Tanah Haram, iaitu Mekah, kan. Dan juga dia akan, antara deal yang saya ingat juga adalah, kalau kata dia berjaya ambil kalau kata plan Israel berjaya pada 97 Oktober tu, kan, Baitul Maqdis akan diletakkan di bawah pengurusan Saudi. So Saudi bukan hanya sekadar menjaga satu tanah haram, dua tanah haram dia jaga. Kan, apa salahnya dia sekular sikit-sikit, kan, buat Halloween sikit-sikit. Contohlah ibaratnya nak sebut lah, kan. Dan itu jadi masalah. Dan orang akan mula question, apa? Negara kita pun tak cukup makan, takkanlah kita nak sumbang kat Palestin? Kan, apa pula Palestin boleh offer kat kita? Kan, selain tuntutan keagamaan, apa lagi yang Palestin boleh offer? Tak ada. Bahkan kita yang kena berpelah, perah keringat, kutip sumbangan, kan, bagi kat dia orang. Ini juga saya susun lah, kan, boleh go through sekali lalu tentang selepas ni apa tawaran-tawaran normalisasi yang US buat kepada Saudi. Sebenarnya banyak lagi tawaran, tapi ni yang kita simpulkan sikit-sikit lah, kan, untuk tujuan pembincangan pada hari ni. Itu pertamanya, Saudi kepada US dan Israel ni, dia macam saya sebut tadi lah, dia ni abang long, kan. Negara Timur Tengah ni, kalau dia Saudi kata okey, maka okey lah, kan. UAE, Qatar akan ikut, kan. Dan Saudi juga jadi tempat untuk dia merealisasikan Vision 2030, kan. Dan Saudi nak minta US supaya buat satu perjanjian macam NATO untuk menjaga keamanan dan keselamatan Saudi, yang pertama. Kedua, invest sebesar-besaran dalam projek Neom City dia. Dan ketiga adalah untuk melengkapkan Saudi dengan senjata nuklear, supaya dia boleh lawan Iran yang dikatakan ada nuklear, kan. Memang dia pun, kan. Yang itu menjadi dia punya syarat-syarat kepada normalisasi, kan. Dan sebenarnya syarat tu dinegosiate semula waktu Oktober 2023 sebenarnya stop, tapi kemudian dinegosiate pada sekali lagi, kan, dimulakan negotiation semula pada Mac 2024, dah mula balik negotiate sekejap.
sama juga Saudi, Turki pun mempunyai tawaran-tawaran yang samalah, tawaran keselamatan, tawaran pelaburan. Dia inflasi tinggi. Saya pergi Turki hari tu, harga makanan ikut harga Eropah. Duit kita macam RM7 kita, RM1 lira dia. Tapi makanan ikut harga Eropah. Oh, mahal betul. Satu nasi lem kapsah RM75. Maka dengan air jadi RM90 lebih. Alamak. Duduk pergi Turki 4 hari, satu malam je makan kat luar, yang lain semua masak. Beli ikan, buat sambal dan sebagainya kan. Itulah, mahal lah. So, masa tak ada Ibrahim, nasi baik bawa rempah-rempah, nasi goreng sebagainya. Boleh lah masak sikit. Dan sebenarnya, saya sebut tadi, kan, akan ada satu tawaran baru kepada negara Timur Tengah, dan akan ada satu tawaran baru kepada negara-negara Islam di Asia Tenggara. Nah, ini adalah satu manifestasi kepada presidensi Trump 2.0 yang mana Trump sebut, kan, Trump mahu gunakan perjanjian Gaza untuk luaskan diplomasi, untuk meluaskan Ibrahim Accord. Kan? Dan sebenarnya kalau kita tengok, Indonesia antara negara-negara yang dah buat deal awal. Kalau bukan sebab perang 7 Oktober, pada Oktober 2023 tu, kan, Indonesia akan mengumumkan deal normalisasi yang dengan Israel. Kan? Dan Malaysia dan benda tu kemudian bila terdedah, dengan image yang sentimen yang tak elok pada waktu tu, kan, dia stop lah. Kan, dia stop. Dan tawaran kepada Indonesia adalah, kalau Indonesia nak dianggap sebagai negara maju, masuk dalam OECD, Organisation Economic Corridor Development. Tu awal. OECD, kan, maksudnya jadi masuk kelab-kelab negara maju, kan, dia kena Israel cakap kat dia kena mengiktiraf normalisasi. Kan? Kalau tak boleh masuk. Dan itu tawaran yang buat. Dan Indonesia seakan-akan nak give in. Kan? Antara tawaran duit ataupun perbaik-baik dengan Israel dan reduce sentimen-sentimen Palestin. Dan Malaysia macam mana? Yang saya pernah study, kita dah sampai B2B dengan Israel, tapi belum lagi G2G lagi. So, normalisasi belum berlaku. Tapi situasi-situasi yang ada pada sekarang ni, kan, satu kajian yang disebut, perkara tersebut akan terletak kepada sejauh mana UAE dan Saudi melobi negara-negara timur Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia untuk melakukan normalisasi. Saya tengok sebelum ni, waktu zaman Najib, kan, banyak kerjasama keselamatan yang dibuat oleh dengan Saudi. Kan, Saudi Peace Center, King Salman Peace Center, lepas tu ada macam-macam lagi lah. Kan. Lepas tutup. Kan, zaman bila peace naik, tutup. Sekarang ni UAE pula mula masuk. Kan, Anwar pergi ke sana, pergi ke UAE. Kan, Allah, mungkin ada deal yang cuba dibuat secara buka. Jadi so kalau macam tu, kalau kita boleh faham tentang sebenarnya adakah perjuangan Palestin ni hanya Greater Israel, perancangan yang Israel bawa ni adalah hanya satu perancangan kecil? Jawapannya tidak. Kan? Dan sebenarnya adakah berlaku satu usaha yang lebih terancang di luar Palestin? Jawapannya ya. Kan? Dan presidensi Trump 2.0 mungkin tidak akan mengesani Palestin mungkin aman dalam setahun setengah, 11 bulan. Tapi negara Islam lain akan berhadapan dengan satu bentuk serangan diplomatik, kan, untuk bernormalisasi dengan Israel, untuk bernormalisasi dengan untuk ikut apa yang US nak pada dia. Sebab tu saya nak bawa satu faham kat sini. Sebenarnya kita memahami isu Palestin ni sebenarnya tak cukup macam kita memahami sebuah negara yang miskin yang perlu diberi bantuan, macam orang susah diberi bantuan, bukan. Dia bukan gaya orang susah tak cukup duit diberi bantuan sedekah RM1, RM2, bukan. Dia adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang sedang bertarung untuk memastikan existential dia, kewujudan dia dekat muka bumi ni, dan kewujudan Islam dekat muka bumi ni. Dan kata lain, indikatornya, kalaulah
orang Islam sendiri tak kisah Palestin, apakah tahap Islam yang ada pada orang-orang kita sekarang ni? Kan, menganggap bahawa Palestin macam kemanusiaan, bukan menganggap Palestin seperti sebuah perjuangan. Dan ini satu cara fikir yang kami nak bawa dalam buku ni, Negara Berdaulat. Cara fikirnya adalah, bolehkah Palestin ni dibebaskan kalaulah negara-negara dunia Islam yang lain masih lagi tidak berdaulat, kan, masih lagi boleh dijual beli dengan deal dinomisasi. Kan, so tak boleh. Dan cara fikir ni kena satu cara fikir yang sebenarnya orang kena faham. Kan? Maksudnya apakah solusi kepada permasalahan Israel yang lebih besar ni adalah kita kena ubah satu cara fikir kita. Kan? Dan buku ni kita sebut benda tu. Dan cara fikir ni satu cara fikir yang saya rasa di dunia Arab pun masih lagi belum betul-betul faham. Kan? Bolehkah Palestin dibebaskan jika order dunia masa kini kan tidak kembali kepada keadilan, kesejahteraan yang Islam tawarkan? Kan, jawapannya tak boleh juga. Kan? Maksudnya Palestin ni perlu dibebaskan, dunia ni perlu dibebaskan daripada order barat, dan berbentuk satu order yang lebih adil, lebih harmoni, kan, yang lebih mengiktiraf kedaulatan negara-negara lain. Dan ini juga satu perkara yang mana kita tuliskan juga dalam buku ni. Dan kata lain, kalaulah dunia negara-negara Islam boleh kuat, kan, tak perlu, boleh maju, boleh kaya tanpa perlu gantung pada Israel, kan, dan mengiktiraf Palestin dengan baik, maksudnya kita ni berdaulat. Tapi itu tak berlaku, belum lagi berlaku. Bila mana negara-negara Timur Tengah, negara-negara sekitar perlu buat deal dengan Israel untuk jadi maju, maksudnya kita masih lagi bergantung pada diorang, masih lagi tidak berdaulat secara penuh. Kan? Dan apakah jaminan kalau kata kita kekal dengan sekarang ni, kan, tak apa, apakah jaminan sebenarnya kita Malaysia ni akan kekal berdaulat dan tidak menjadi seperti Palestin, kan? Surin Pichwan disebut tentang satu istilahnya, kata South Asia ni akan menjadi the Palestine of Asia untuk the next phase, kan? Dan kita perhatikan betul tak jauh pun sebenarnya, kan, dengan agresif, dengan meningkatnya suhu persaingan di Laut Selatan, dan penglibatan di deal senjata yang sangat besar di Asia Tenggara, dan benda ini boleh jadi tak mustahil pun, kan. Jadi wallahualam, sekian saja daripada saya tentang cara faham kita kepada kereta Israel dan juga dinomisasi. Saya buka kalau ada persoalan. Sila. Terus, bismillah. So nak tanya sikit tentang Turki lah secara spesifik. Mungkin boleh cerita sikit kenapa Turki ni dia ada pressure dia nak kena bersama dengan Israel lah. Sebab kalau secara umumnya kita nampak Turki ni dia boleh jadi macam kata jagoh Islam lah, ataupun dinampak macam jagoh Palestin. Boleh kata macam tu lah. Tapi apa faktor-faktor ataupun benda yang menyebabkan ataupun memaksa, ataupun sebenarnya benda tu dah menjadi satu dia punya cara faham ataupun cara hidup dia lah. Maksudnya adakah dia terlampau utamakan negara dia sahaja tanpa memikirkan sekitar umat Islam sekitar, ataupun apalah faktor yang menyebabkan dia dengan Israel ni jadi kawan rapat lah. Mungkin boleh cerita sikit secara umum lah kot. Saya nampak benda ni dia agak kompleks. Nak mudah ceritanya adalah dia memerlukan satu inflasi yang besar, kan. Maksudnya penghasilan dalam negara dari sudut kewangan tidak mencukupi untuk menanggung populasi rakyat yang besar, kan. Dia ada orang Syria datang lepas perang, masuk Turki, orang Kurdistan pun masuk Turki. Jadi dia mengalami satu situasi penghasilan pendapatan tidak cukup besar untuk kecukupan kepada negara dia. Jadi apa yang dia kena buat adalah untuk mencari sumber-sumber pendapatan lain, sumber ekonomi lain. Tapi sumber-sumber ekonomi lain ni terletak kepada sejauh mana Israel boleh beri kata putus supaya US benarkan inisiatif ekonomi boleh berlaku. Kalau tengok IMAX sebagai contoh tadi, kan, ini adalah satu perjalanan bukan sahaja minyak, perjalanan semua barang-barang perdagangan minyak, barang-barang teknologi, barang-barang
perkapalan kan, transportation semua akan lalu lain tu. Kalau lah Turki tak nak, kan, apa lagi option yang Turki ada, kan. So kat sini dia agak kompleks juga, kan. Sebab tu kata kalau betul Turki nak jadi berdaulat, bukan sahaja Turki, kan, negara-negara Islam menjadi berdaulat, dia memang kena menghasilkan satu inisiatif yang tersendiri yang membina kekayaan bersama-sama dengan negara Islam yang lain, dan tidak mengharapkan lobby daripada Israel kepada US, dan kebenaran US dan juga negara-negara seperti negara Eropah lain untuk dia jadi kaya. Bahkan kalau untuk keselamatan, sebagai contoh juga. Kan, kenapa Turki perlu masuk ke dalam NATO? Kalaulah, kan, negara-negara Islam di Timur Tengah, kan, boleh membina kekuatan ketenteraan sendiri dan menjaga sama sendiri. Kan. Ini juga antara benda-benda yang isi Turki perlu ambil kira. Kan. Saya yakinlah kalau tanya umat Islam secara ikhlasnya tak nak pun, kan, berdiplomasi dengan Israel ni. Kan. Tapi kesan daripada order dunia yang ada, kan, struktur dunia yang telah disusun, kan, menjadikan option-option yang ada sebegitu sahaja. Kan. Secara mudah saya boleh sebut macam tu lah. Kan. Wallahu a'lam. Sampai ke tu? Okay. Pada slide tadi dia macam dah fokus level dengan Saudi. Slide. Dia kalau kita tengok dia sebenarnya bersaing dengan Saudi dari sudut siapakah yang menjadi negara penentu yang memutuskan di Timur Tengah ni. Dan Saudi adalah negara yang adalah kuasa kerajaan yang pernah menjadi khalifah. Turki pun juga adalah negara kerajaan yang pernah menjadi khalifah. Dan dua-dua perlu membuktikan bahawa mereka ini adalah the big brothers di Timur Tengah. Kan? Tapi dalam keadaan sekarang ni, maksudnya menjadi big brothers ni, negara-negara lain di Timur Tengah mengharapkan diorang untuk manuver kedaulatan Timur Tengah. Kan, negara-negara lain juga mengharapkan diorang supaya membuat keputusan sendiri. Kan, contoh kalau macam takkanlah Qatar yang kecil, kan, ataupun Bahrain yang kecil, kan, memutuskan untuk keseluruhan Timur Tengah. Tak logik. Dia memerlukan negara-negara kuasa besar ni, negara besar Timur Tengah untuk membuat keputusan. Sama juga macam Malaysia. Malaysia antara negara utama di Asia Tenggara, selain Indonesia sebagainya. Kan, Brunei mungkin negara yang berdaulat, tapi dia kecil. Kan, dia tidak boleh membuat keputusan kepada keseluruhan Asia Tenggara. Kan. Kalau gencatan senjata itu hero-nya adalah Qatar dan Mesir. Kata Mesir. Saudi dengan Turki ni memang takkan buat action macam tu ke? Saya baca satu artikel tentang kenapa Qatar adalah satu memainkan peranan diplomasi bukan sekadar di isu Palestin. Macam-macam konflik dekat dunia, Qatar akan menjadi tempat untuk pembincangan ceasefire. Dan itu sebenarnya adalah main business Qatar sebenarnya. Kan. Dia boleh mewujudkan satu persediaan yang selamat, kan, untuk negosiasi boleh berlaku. Dan yalah, kalau macam Iran tu, kan pergi ke sana tak tahu pun kena tembak, kan. Haniah kena tembak. So tak selamat. So Qatar ni, itu antara benda yang ditawarkan kepada dunia. Itulah. Dan jawapan saya dari sudut strategik macam itulah. Ya, silakan. Apa resolusi yang kita sampai Turki? Resolusi Diorang balik semua macam jam tak ada buat apa ataupun negara ni. Bukan belakang tu. Resolusi. Sebenarnya kenapa kami tulis buku ni, dan sebenarnya buku ni kami terjemahkan kepada bahasa Inggeris dan bahasa Arab untuk dibagi kepada orang Arab dan orang di sana lah, kan, Timur Tengah di sana. Sebabnya antara Susi Summit yang kita bincangkan adalah ada satu orang tak nampak apa sebenarnya nak diputuskan kepada Palestin ni. Kan, dunia Islam macam tak boleh membuat keputusan, ataupun
tak tahu macam dia nak maneuver sekarang ni. Ketidaktentuan politik, kan, dinamik politik antarabangsa ni sangat kompleks. Kan? Jadi dia perlu satu cara fikir dan satu grand design, satu perancangan yang besar yang boleh membantu dia untuk membuat keputusan strategik. Dan dia perlu bermula dengan satu cara fikir kepada dia perlu sedar bahawa mereka ini perlu bangun secara berdaulat. Kan, mereka perlu sedar bahawa kan mereka perlu mewujudkan satu order yang baru. Kan? Dan mereka perlu keluar daripada satu identiti kebangsaan yang lebih kecil, kan, kesan daripada balkanization yang ada. Kan, barulah dia boleh maneuver membuat keputusan yang betul kepada isu-isu di Timur Tengah, macam isu Palestin sebagainya, dan isu Iran sebagainya. Kalau tak sekarang ni benda tu tak berjaya. Dan betul juga ramai juga orang yang pandai, tapi ramai juga yang style cara fikir tu bukan cara fikir negarawan, kan, tapi cara fikir macam masih lagi ceramah-ceramah sebagainya. Hal itu kira spark je lah. Itu spark lah. Itu pun macam nak memutuskan bahawa sebenarnya macam antara yang kuat juga adalah kesan daripada pemerintahan kuku besi yang dekat Timur Tengah ni, mereka decide bahawa sistem paling baik diorang adalah demokrasi. Sedangkan pada kita, demokrasi ni adalah pintu masuk untuk US punya imperialism. Kan, US masuk secara demokrasi dan mengambil manfaat-manfaat ekonomi yang ada. Kan, dan itu satu benda yang, dan sebab mungkin lama sangat duduk dalam pemerintahan kuku besi, jadi hanya option itu sahaja yang boleh menjamin kemajuan dan kebahagiaan orang. Kan, sedangkan ada sistem lain yang perlu yang kita pernah ada, yang pernah dibuat tapi tidak diangkat sebelum ni. Lah, Khalifah Islam sebagainya lah. Kan, Syura sebagainya. Tapi dia perlu satu manifestasi cara grand plan dan grand design yang baru. Kan, Syura ni bukan sistem dia, tapi apa idea pemerintahan tu, kan. Allah Alam. Soalan. Tadi kita ada tengok yang berkenaan dengan blessing kan, blessing laluan perdagangan tu. Satunya semua dalam laluan tu dah dah bernormalisasi dengan Israel ke? Yang kedua, kenapa di akhirnya adalah kawasan Mumbai, India? Tu di awal sebenarnya. Dia ada Ana saya rasa bila dia letakkan peta ni, kan, peta di bawah ni, dia bukan berakhir dengan Mumbai, dia sebenarnya bermula dari Mumbai, kan. Kalau sebenarnya peta yang lagi besar adalah, kalau kita tengok apakah yang menghubungkan antara perdagangan dunia timur dan dunia barat, dia akan lalu beberapa hotspot perdagangan. Kan, Malaysia adalah salah satu, Selat Melaka adalah salah satu hotspot. 90% of goods, all transportation semua akan lalu kat sini. Kan. Seterusnya adalah India. Kan, ada 7 hotspot pelabuhan yang semua negara akan cuba untuk secure tempat ni. Kan. So dia dekat India. Cuma daripada India ke Eropah, ke Afrika, ke Timur Tengah. Kan, itu bayangkan kalau kata 90% kekayaan yang berlalu dekat dunia ni, kan, tak lalu dekat Timur Tengah ni, kan, pergi lalu ke tempat lain, kan, buat laluan lain, kan, maka rugilah negara-negara Timur Tengah ni. Jadi apa yang dibuat adalah, saya yakin sebenarnya dah ada satu deal belakang, kan, bila mana Netanyahu boleh letak setiap satu tu, kan, dekat Dubai satu center, dekat Riyadh satu center, dekat Jordan satu center, kan, dekat Israel satu center, kan, dekat Paris satu center, lepas tu pergi kepada negara-negara Eropah lain. Sebenarnya dia dah ada, saya yakin dah ada deal, kan. Cuma nak mengisytiharkan deal tersebut adalah satu deal yang rasmi, kan. Jadi Netanyahu buat satu offer secara terbuka, kan. Dan pada ketika sentimen orang terhadap Palestin tengah memuncak, kan, negara-negara ini perlu membuat satu pengiktirafan pada Israel dengan secara rasmi, adalah satu nightmare lah kepada orang, kan. So, tapi saya yakin projek ni tetap akan berjalan, kan. Cuma macam mana dia berjalan dan adakah dia lambat dan cepat lah persoalannya, kan. Soalan lain? Tak ada, kita
Ya, sila Syawal. Kita kena faham bahawa demokrasi ni sistem. Tapi di belakang sistem adanya idea. Di belakang idea adanya penjaga-penjaga pada idea tersebut. Kan? Di belakang di depan idea demokrasi, sistem demokrasi, di belakang itu adalah idea liberalism. Maksudnya kalau sebuah negara itu nak menjadi sebuah negara yang demokratik, kan, dia perlu embrace idea liberal, kan, kebebasan, dan dia kena embrace juga idea capitalism, kebebasan market yang membenarkan kuasa-kuasa besar untuk masuk ke dalam negara dia, menjalankan perniagaan dan mengaut hasil keuntungan yang besar, kan, negara dapatlah sikit manfaat, tapi hasil besar tu pergi balik semula kepada negara kuasa besar ni. Dan itu yang berlaku. Contoh kesan dan format tersebut masih lagi satu format yang sebenarnya tidak berubah pun, kan. Bila wujudnya macam kat Iraq lah, bila wujudnya telaga baru, kan, bahawa US berkata kita perlu ada kena isytihad demokrasi dekat Iraq, kan. Wujud telaga minyak baru kat sini, kita kena buat macam tu, kan. Dan benda ni satu idea yang dah establish, kan. Dan kalau kita Malaysia juga satu perkara yang sama, kan. Kita dan sehingga hari ni format tersebut membuka pintu yang besar kepada imperialism. Contoh tanah. Kita ni sebuah negara yang subur. Kalau kita bawa kereta kat highway, apakah pokok yang kita paling banyak akan nampak sepanjang highway? Sawit, kan. Adakah sawit ni sebenarnya adalah pokok kita yang kita usahakan? Adakah sawit ni kita guna tanah dekat Malaysia dari sudut sawit dan peladangan, 90% tanah dekat Malaysia ni untuk peladangan dan penanaman 90% adalah sawit. 5% adalah untuk crop yield, jual beli sayur sebagainya. 5% sahaja untuk keselamatan makanan kita. 5% sahaja. Lagi 90% ni adalah untuk dijual. Kita jual minyak sawit kita per barrel, kan, secara murah. Kita ni penanam, kan, marketer yang menentukan RSPO, nilai sawit kita bukan kita, tapi adalah syarikat-syarikat British yang dulu duduk dekat Malaysia, kemudian jadi international marketer. Dia yang decide harga sawit kita, dan dia beli dengan murah dan jual balik kepada kita, kan, dalam bentuk produk-produk baru, produk kecantikan, L'Oreal ke, Kellogg's ke, produk-produk sebagainya, kan, dalam keadaan mahal, kan. Dan kita kekal menggunakan, dan kita kekal format macam tu sehingga kita keselamatan makanan tak selesai. Tanah untuk kita duduk pun jadi makin mahal. Tanah sebenarnya adakah satu fitrah manusia duduk dekat sebuah apartment 4 segi yang tak ada tanah, kan? Waktu COVID tu level lain lah, kan, siapa duduk apartment ni ataupun rumah high rise ni faham. Waktu COVID ni dan tak boleh keluar, tak boleh ucuk tanam, tak boleh sebagainya, kan, memang terperangkap kat situ je, kan. Itu sebenarnya bukan satu fitrah yang baik lah. Dan ini adalah kesan-kesan daripada demokrasi yang dikatakan memajukan orang kita, kan. Bahkan sebenarnya kalau ikut UN punya kriteria, setiap rakyat akan ada kawasan tanah yang sepatutnya ada, kan. Tapi benda tu kenapa tak berlaku macam tu? Sebab tanah kita masih kekal kepada penggunaan syarikat-syarikat luar, dan mereka legit benda tu secara undang-undang, kan. Kapitalisme tu berlaku secara undang-undang dan legit, kan. Apa yang Islam bawa tu perlainan. Dia ada benda-benda yang bersifat keperluan, dauri, sebenarnya satu benda yang secara idealnya tidak boleh diniagakan, kan. Kalaulah rumah ni adalah rumah keperluan yang mendesak bagi seorang rakyat, maka sepatutnya ia tidak diniagakan. Benda hajiat ni boleh diniagakan. So sebenarnya kita ada satu gap yang besar daripada apa yang Islam faham, Islam tawarkan secara idea, dan apa pelaksanaan yang perlu dibuat menyelesaikan masalah sekarang ni. Ada satu gap yang besar. Zaman kebilangan Islam tu dan apa yang berlaku sekarang ni, ada satu gap. Kita kena discover dan connect balik ke
kata tersebut kan. Untuk kita faham, sebenarnya apa yang saya tahu kan macam ni secara ilmunya kan. Dan benda ni saya rasa satu mujadah yang sebenarnya lagi besar lah yang kita kena buat. Dia tak cukup dengan apa yang ada sekarang ni kan. Itulah apa yang Iris dengan rakan-rakan strategik lain yang tengah buat kan, untuk kita connectkan balik apa yang ada dekat zaman kegemilangan ni dengan apa yang ada sekarang ni, untuk kita formulakan balik kan. Doakan lah Allah. Okay, tanya. Ada 2 soalan lah. Pertama, secara umumnya kalau ikut kuasa besar sekarang ni, kita nampak yang macam boleh lawan ataupun yang mungkin Israel atau US takut sikit adalah China lah. Secara umum lah, mungkin China ni dia akan jadi, mungkin dia sebab dia berkembang dengan pesat. Jadi soalan pertama adalah apakah nasib Malaysia jika China menjadi satu kuasa besar yang mungkin one day can topple US ataupun Israel lah. Tu first, soalan pertama. Apa nasib Malaysia lah kalau China berkuasa. Yang kedua adalah Trump naik kali kedua ni, apa efek dia terhadap BRICS secara umum lah. Maksudnya adakah BRICS akan lebih agresif ataupun dia akan tunduk lah pada Trump contohnya. So mungkin apa yang sedikit info yang mungkin Iris ada ataupun ada buat kajian ke, boleh share sikit kot. BRICS antara tumpuan utama Trump dalam presidensi kali ini kan. Maksudnya dia nak memastikan supaya penggunaan kebergantungan orang kepada dolar kekal berlaku kan, dan usaha untuk de-dollarization, untuk tidak membenarkan US menentukan nilai perdagangan kan. US akan halang lah kan. So BRICS menentukan propose supaya yang menentukan nilai perdagangan tu adalah negara-negara yang lain selain daripada US. Sebab US punya penentuan nilai sebenarnya hanya memberi manfaat kepada US, naratifnya memberi manfaat kepada US dan merugikan negara yang nak berdagang. Dan itu antara tumpuan-tumpuan utama yang Trump fokuskan pada kali ini, selain isu menarik balik aset-aset kenderaan daripada Eropah dan daripada Ukraine, dan juga menyelesaikan isu ceasefire. Cuma kat sini antara usaha yang saya nampak yang kita juga akan terkesan dengan apa Trump buat dalam menepani China, kompetisi China, adalah tentang takrif barrier yang US buat kepada mana-mana negara dengan China dan mana-mana negara yang host syarikat-syarikat China. Dan maksudnya negara-negara yang host syarikat China, cukai yang akan dikenakan sangat tinggi. Dan Malaysia tak mampu untuk menghadapi benda tu. Dan kalau tengok balik, bila berlaku sanction ekonomi daripada China ke US, apa yang berlaku adalah kita lari tajuk Palestin kepada tajuk China. Okeylah. Apabila sanction ekonomi berlaku China kepada US kepada China, syarikat-syarikat China banyak beralih pergi kepada negara-negara yang berpendapatan rendah sebab kos labor murah dan sumber pun murah, iaitu negara-negara di Asia Tenggara kan, Malaysia, Vietnam, Filipina sebagainya, Indonesia. Dan mereka buka syarikat-syarikat di sini kan, dan mereka mengimport. So sebenarnya kita tengok, sebenarnya pendapatan negara meningkat, tapi kenapa orang kita makin miskin? Sebab banyak sebenarnya adalah manfaat tu daftar sebagai syarikat Malaysia, tapi sebenarnya adalah untuk manfaat China kan. Khususnya banyak benda barang perdagangan dari sudut semiconductor, dan barang ini dipasarkan semula di negara-negara barat, di Eropah dan US yang mempunyai market dan purchasing power yang lebih tinggi. Kesannya adalah kita, negara-negara yang host syarikat China ni akan dikenakan takrif yang tinggi juga kan, dan kita kena menghadapi satu, maksudnya untuk, kalau dulu kita nak pasarkan mikrofon ni sebagai contoh ke luar, dulu bayar RM1, tapi sekarang kena bayar RM10 kan, mana lagi cari lagi RM9 kan. So kita boleh hasilkan duit sekian-sekian duit sahaja kan. So itu antara kesan ekonomi yang besar lah dalam ni. So kita kena expect mungkin kita akan mengalami satu, bukan krisis, tapi satu situasi ekonomi yang semakin menekan kan. Yang menjawab soalan kedua, kalaulah China menjadi semakin kuat, apa tadi soalannya? Kalau China menjadi semakin kuat, apa kesan kepada Malaysia? Maksud China semakin kuat ni
boleh ditafsirkan macam-macam cara. China sendiri betul, dia ada national interest dia kan, dan dia menganggap bahawa Malaysia sebenarnya adalah wilayah dia yang lain, wilayah ke-49 tak salah saya kan. Dan ada polisi kepada overseas Chinese supaya negara-negara yang host orang Cina dengan banyak ni akan membangunkan satu pembandaran kemajuan yang akhirnya boleh dinikmati oleh orang Cina. Kan, sebab tu kita tengok dekat Setengah Tenggara ni ada sekitar 8 bandar yang telah diusahakan daripada Thailand sampai ke Malaysia, bandar Malaysia sampailah ke Sabah Sarawak, kemudiannya di Indonesia sikit dan juga di Filipina ada, Vietnam. Setiap ada salah satu. Kan? Dan kita nampak kesannya apa yang berlaku adalah akan wujud satu situasi di mana orang Cina akan datang ramai dan menikmati segala infrastruktur yang ada dekat Malaysia ni. Dan baru ni Iris study tentang apakah trend yang akan datang berlaku. China juga sedang, satu usaha lain juga selain bawa masuk orang China datang ke Malaysia adalah untuk menghubungkan semula identiti orang Cina di Asia Tenggara dengan identiti Chinese mainland. Dan itu memang dari research dah pun kan, dekat Singapura. Dan kita boleh tengok situasi yang berlaku dekat Malaysia baru-baru ni kan, sambutan tahun baru, sambutan perayaan kan, China kepada Malaysia ni semakin tinggi kan, misalnya kat UKM tu kan, walaupun yelah universiti kata dah jawab kan, sambutan tahun baru Cina tapi ada bendera China kan, tarian naga semua pakai bendera China. Ni apa benda sebenarnya ni kan? Kita nampak bahawa berlaku satu Sinicization ataupun pencinaan kepada identiti kita dekat Malaysia ni. Dan kesan kepada projek pencinaan ni, dan akhirnya dah tulis satu buku tentang pencinaan, bahawa kita orang Melayu akan semakin terpinggir dari sudut identiti, dari sudut ekonomi kan, dan agenda dan kekuatan-kekuatan politik pun akan akhirnya serve kepada China, pada polisi multicultural orang Cina kan, bukan sebab rasis, tapi itu yang situasi yang sedang berlaku sekarang ni kan. Allah Alam. Okay, next. Adakah? Adakah Filistin negara sepadan Islam sebab kita ada kat Malaysia juga yang join pun belum kawan dan ada. Oh. Adakah Filistin itu spy Israel? Oh, ini satu tajuk yang menarik ni, yang kita boleh buat secara tertutup. Lagi 2 jam ni nak cerita ni. Slide dah sedia. Next slide. Saya katakan bahawa kalaulah Israel satu structure official, Freemason ni adalah satu structure yang di belakang yang lebih besar dan bersifat unofficial. Kalau dulu mungkin dia muncul secara jelas di hadapan, sebab situasi dulu tidak sehebat dia yang sekarang kan. Pada sekarang ni dia tak perlu muncul pun di hadapan kan, cukup orang-orang lain yang muncul dan melaksanakan agenda-agenda dia. So adakah Freemason adalah spy pada Israel? Saya rasa Freemason serve kepada agenda Yahudi kan, itu lebih tepat kan. Freemason ni akan jadi wadah untuk merekrut golongan-golongan elit tempatan kan, tapi sebenarnya apa yang berlaku, apa yang serve ke mana, dia akan serve pada agenda Yahudi kan. So kita kena jelas sebenarnya apakah agenda Yahudi, boleh kita faham tentang kan apakah tujuan-tujuan setiap secret society seni tubuh kan. Freemason yang kita dengar sampai sekarang tadi kat Malaysia ni bukan itu sahaja, ada macam-macam lain lagi kan, dari sudut agama, yang dari sudut politik, yang dari sudut NGO, dari sudut sebagainya kan. Wallahu alam. Ada soalan daripada
Yes. Faham tak? Lain lah. Jeritan sendu. Bekalkan pas atau macam mana? Macam mana? Jeritan. J10. Oh, J10. Sendu ha. Bekalkan pas. Pas. Oh. J10 tu yang kapal terbang jet pejuang China. Yang report tu sebut apa ni, model kepada kapal terbang tu, dan yang bekal yang bagi tu adalah Israel. Kan cuma dan Israel ni dia takkan kawal, dia bukan boleh buat semua benda, betul kan, tapi saya rasa macam ada parts-parts yang utama yang dia akan kawal dalam sebuah kapal terbang tu. Sebagai contoh, kalau tengok balik perkembangan teknologi, military teknologi yang paling besar adalah radar sistem. Maksudnya dia boleh buat supaya, dalam report tu tak sebut, tapi dalam pembahasan lain dia sebut dia boleh buat supaya mana-mana kapal terbang China tidak boleh tembak. Sebagai contoh, mana kapal terbang yang menggunakan apa ni, radar sistem diorang takkan tembak ke Israel. Kan, so dia boleh offkan ke ataupun sebagainya. Wallahu alam. Kalau tu boleh tengok pager kat Hizbullah tu sekecil-kecil barang je pun. Kan dia boleh kawal dan letupkan. Ini satu benda yang dan benda tu dah dormant kan sejak sekian lama. Maksud sebenarnya boleh jadi ada parts-parts yang crucial yang Israel tawarkan dan bagi, dan benda ni dormant untuk dikawal oleh Israel. Dalam report yang saya tengok daripada archive tu, dia sebut dia bekalkan model. Cuba tak tahu secara terperinci model apa, parts apa sebagainya kan. Okay. Allah alam. Apa dia? Kalau tengok balik, kalau sebelum 7 Oktober, situasi Netanyahu meletakkan bahawa kejayaan dia dalam menghapuskan Hamas pada 7 Oktober adalah satu bahagian dia untuk dia tidak dihadapkan ke muka pengadilan rasuah 41 bilion dia. Tapi ceasefire ni menjadikan banyak pemimpin-pemimpin parti nasionalis ekstrim dia mula menarik sokongan, dan saya rasa antara usaha yang dia nak buat adalah memastikan supaya dia menjadi champion. Naratif yang dia angkat dia ni adalah champion untuk pembebasan orang-orang Yahudi, orang Israel kan, untuk dapat balik kan dia punya usaha. Jadi dia ni adalah seorang negarawan yang patut dimaafkan secara addendum, sebagai contoh taklah. Wallahualam, dia benda ni masih awal lagi. Tapi petanda-petanda bahawa krisis dalaman tu berlaku kuat dah. Kita dah melalui 5 siri pembentangan daripada IRIS. Semuanya membincangkan tentang kuasa, hegemoni, perancangan musuh, kehebatan musuh. Rasa makin ini bukan soalan, ni perasaan. Curhat silakan. Ada bantahan. Rasa macam sesak ke? Hari-hari macam benda. Cuba mungkin bulan depan ke lah. Cadangan Cadangan. kita boleh bincangkan tentang hero kita, Hamas. Macam mana dia mula, apa strategi 7 Oktober tadi. Macam menarik peta tu. 3 hari serangan. Macam mana kehebatan. Rasa apa? Tak cakap. Sebenarnya slide tu ada juga. Ataupun mungkin juga yang semua satu dunia tengah bincangkan kebangkitan baru di Syria. Yang nampak macam Hamas juga pergerakannya. Seolah-olah ada satu intervensi gerakan kepada segala Greater Israel and so on ni lah. Supaya kita
boleh tersenyum kembali dengan masa depan yang cerah. Cerah. Betul lah, saya setuju bahawa kita kena ada harapan-harapan yang kecil kan untuk rasa gembira kan dalam kerja-kerja yang ada. Dan sebenarnya betul agak lemas lah kalau nak kata setiap hari kaji pasal ancaman kan, kaji tentang apa yang musuh buat. Cuma kat sini kenapa kita kena kaji dan kita kena faham situasi tersebut, sebab kalau kita tak mampu diagnose penyakit kita yang betul, dan apakah punca penyakit kita yang betul, apakah simptom-simptom penyakit kita yang betul, dan kita tak boleh nak mendatangkan apakah ubat-ubat yang betul kan. Di sisi Iris 10 tahun sebelum ni kita sangat banyak memberi fokus kepada membuat satu diagnosis kepada bangsa dan kepada dunia Islam dengan sangat lama dan besar kan. Dan sebenarnya kita cuba menghasilkan satu prescription yang baru kan, iaitu membangunkan kuasa nasional kan, sebagai satu cara fikir baru kepada dan satu agenda organisasi baru kepada ubat yang kita nak kepada bangsa ni. Dan bahan tersebut kalau tengok kat sini, kita memang dah letak kan Gerah Berdaulat, kuasa nasional, asas pembebasan Palestin. Kita munculkan sedikit kan apakah yang kita maksudkan dengan prescription yang kita nak. Dan saya pun dah bahaskan sebentar tadi sebenarnya apakah prescription yang kita perlukan dalam kita menyembuhkan penyakit kepada umat ni kan. Dan sebenarnya kalau kata request nak pembentangan tentang apa yang Hamas buat, kejayaan dia sebelum ni kan, HTS sebagainya, ada je pembentangan tu kan. Cuma tujuan saya ceritakan pada hari ini adalah untuk kita boleh ada satu perubahan cara fikir kepada sebenarnya memahami masalah yang betul tu adalah satu keutamaan yang dahulu kan. Dan dalam keadaan yang kedua juga adalah apa yang dibuat oleh Hamas dan juga HTS kan, Hayat HTS kan, sebenarnya adakah sebenarnya dia berasaskan satu langkah yang reaktif kan, ataupun ada satu grand plan ataupun grand design yang dia dah susun kan, dah boleh nampak macam mana nak menjadikan Syria berdaulat ataupun negara Palestin berdaulat kan. Bayangan kita masa sekarang ni macam masih lagi tidak bersifat macam tu kan. Sebab tu mengkaji musuh dan mengkaji sebenarnya sejauh mana keluasan kekuatan kuasa dan segi kuasa yang dikuasai ini, dan barulah kita boleh mendatangkan satu cara faham baru kepada apakah solusi yang patut kita buat kan. Dan ini yang saya lagi penting lah kan. Maksud saya tadi, kita boleh mungkin jadikan Hamas dan HTS ni satu study case, sebuah kumpulan yang cuba mendepani. Dia buat satu prescription dan tawaran ubat bersija lah. Secara taktikal. Kejadian apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang bagus boleh teruskan. Saya boleh katakan sekarang ni, apa solusi-solusi yang dibawa oleh dunia Islam sekarang ni bersifat macam Panadol. Dia merawat simptom, tapi tak merawat akar penyakit tu kan. Sebab tu saya sebut tadi, satu kegembiraan bagi kita bila mana Palestin berjaya buat ceasefire kan. Maksudnya Hamas dari sudut dia berlawan dengan Israel ni, satu kejayaan lah yang dapat buat ubah naratif, tanah tak dijajahkan, organisasi tak dijatuhkan. Tapi adakah sebenarnya itu satu kemenangan pada peperangan yang berskala besar ni, ataupun hanyalah menghilangkan simptom-simptom kecil saja kan. Mungkin menghilangkan sistem kecil ni langkah-langkah awal. Maksudnya kita sebenarnya bukan zero. Betul lah. Kita ada sumber yang ada lah. Ada potensi yang ada tu. Bagaimana kita menyambung. Dan bukanlah bincang macam kita tak ada buat apa-apa kan. Betul. So, apa usaha strategik berkesinambungan daripada potensi dan situasi sedia ada kan. Sebenarnya di Iris kita ada kajian tentang kuasa nasional. Kuasa nasional iaitu macam mana nak mendatangkan satu maksudnya memandu perancangan baik Hamas ataupun HTS ataupun mana negara Islam untuk membangun kekuatan sendiri. Dan kita sedang buat benda tu untuk situasi Malaysia
uh, uh, dan kita tengah juga melobi perkara tersebut di Timur Tengah, negara Timur Tengah yang lain, rakan-rakan Islam yang lain. Dia tidak semudah apa yang sebab masing-masing ada formula yang sendiri kan. Contoh macam negara Timur Tengah yang baru lepas keluar daripada pemerintahan kuku besi kan, dia hanya nampak demokrasi je sekarang ni kan. Baru ni yang kita bila kat summit lepas beberapa siri, barulah dia boleh nampak okey, mungkin sebenarnya demokrasi ni bukan hala tuju yang baik. Itu sendiri dah satu pencapaian yang sangat besar kan dari sudut Islam kan. Belum lagi nak mendatangkan dia sebenarnya nak kena bangunkan sumber negara dia, nak kena susun balik populasi dia kan, dengan betul kan. Dan itu sendiri satu pula kalau kata perkongsian kita boleh bincangkan lah untuk tajuk next. Sebab dia juga kita nampak pasti kuasa nasional, kalaupun bukan semua, tapi rangka-rangka kuasa tu dah mula dibuat lah dengan langkah-langkah yang ada tu. Boleh insyaAllah nanti kita boleh susun satu tajuk tentang macam mana Hamas membangunkan kekuatan dia, sehingga sebenarnya kalau ikut situasi, bayangkan dia ada sekitar 80,000 tentera yang dia hantar, dia Al-Qassam dalam sekitar 15 ke 10 yang digunakan untuk serang 7 Oktober 1,000 je. Ni cream of the cream kan. Dan 1,000 ni dalam keadaan tak ada siapa pun tahu pergerakan 1,000 ni, dan macam mana dengan 1,000 ni dia boleh serang secara tepat, kan, tangkap orang yang betul dan ambil dokumen-dokumen strategik yang betul dan membuatkan satu perubahan naratif dunia secara besar-besaran. Bayangkan setiap askar 1,000 Al-Qassam yang pergi buat serangan, setiap orang dekat ada sekurang-kurangnya ada 2 GoPro. Nak perkirakan kat 1,000 orang GoPro. Kan 2,000 GoPro. Dan dalam masa 2 hari serangan, dia boleh merubah memproses kan kamera 1,000 kali 2,000 kamera GoPro dan merubah satu naratif. Dan ini hanya memerlukan untuk merubah ni memerlukan satu media house yang levelnya sebuah negara untuk melaksanakan tersebut. Memerlukan Jazeera. Wallahualam. Kan, memerlukan standard macam Jazeera untuk dia merubah naratif, dan dia berjaya kan, tanpa diketahui pun oleh orang. Siapa ya? Kita kenal tak siapakah orang media bagi Hamas sebagai contoh? Tak tahu. Siapa orang yang buat technical media, set up komputer, edit video? Tak tahu. Tapi video je semua keluar. Bukan video je keluar. Bahkan serangan-serangan naratif, serangan balas balik yang Israel buat, dia boleh balas balik. Contoh yang dia kata yang malam sebelum tu ada pesta. Waktu sekarang tu ada pesta apa? Dia kata sebenarnya Hamas lah yang bom kereta-kereta dan bunuh orang-orang kat sini. Dan dia boleh hantar, dia boleh keluarkan satu video yang mana kata kami tak tembak pun orang awam, yang tembak ni Israel sendiri, guna jet pejuang, guna kereta kebal sebagainya. Kan? Mana datang footage tu? Kan, kepala orang nak pilih ada 20,000 lebih footage nak pilih satu. Ini level memang media powerhouse, level national lah. Power. KDT boleh jadi lah. Saya Masa dunia lah ya, China apa semua. Turki, even Great Britain ke contoh. Diorang nampak lalas nak deal dengan kuasa Rusia, jumpa orang yang lihat, sini orang yang lihat. Ada tak macam ada pokok-pokok ni? Banyak cubaan-cubaan yang orang buat untuk faham apakah seni-seni kuasa yang dipegang oleh orang Yahudi di seluruh dunia. Tapi benda tu terpecah-pecah dan tak ada lagi yang betul-betul boleh pinpoint kan apakah sebenarnya yang
Yahudi pegang di setiap negara. Kan contoh rasa Malaysia ke UK ke US ke ada yang study, contoh cari apa study, ada pasukan Pulau B, tapi dekat US bukan pasukan Pulau B je kan, Federal Reserve kan, lepas tu banyak politician dan keselamatan military industrial complex yang ada kan. Yang ni ada lah orang study, tapi kata memang banyak orang study, tapi banyak juga yang orang yang belum study dan tak jumpa pun lagi. Boleh kalau nak baca tulisan-tulisan Ilham Papi bagus. Yang baru ni buku dia pasal lobbying Zionis itulah, tak ingat tajuknya. Itu bagus. Lepas tu bagi nanti saya share lah kot. Itu saya dah. Betul. Contoh macam yang pager Hamas, pager Hizbullah. Hanya selepas letupan 3,000 pager ni barulah orang tahu bahawa sampai ke Taiwan dia punya jaringan pembekalan. Kan? Kalau tak sebelum tu orang tak tahu. Kan? So, pokoknya adalah banyak benda yang kita dah study, dah banyak juga benda yang kita belum study dan tak tahu pun lagi. Allah. Ya, soalan. Apa dah? Soalan lah. Saya rasa perbincangan pada hari ni agak luas dan agak bersifatkan fakta lah banyak. Dan saya rasa mungkin daripada awal kita bincang tentang Palestin dan kita pergi ke China, kita pergi ke Freemason, lepas tu kita pergi ke Hamas. Kita berubah-ubah. Tapi apa yang saya rasa dan di akhirnya orang dah tak nampak mana pergi hala tuju perbincangan hari ni. Saya rasa nak minta satu take home message yang mudah dan simple yang boleh diberikan kepada seluruh umat Islam, tak kira di Malaysia dan di luar, untuk kita bawa ke rumah, untuk kita fahami dan juga untuk kita apa action yang kita boleh buat lah sebagai seorang umat Islam untuk membantu saudara-saudara kita dan juga agama kita dan ummah secara umum lah. Wallahu a'lam. Saya boleh sebut bahawa sebenarnya satu cara pandang kita terhadap isu Palestin perlu berubah. Daripada menganggap Palestin adalah hanya semata isu kemanusiaan, kepada Palestin ini sebenarnya adalah satu perjuangan pembebasan tanah umat Islam. Dan kepada satu cara fikir, pembebasan Palestin juga adalah indikator kepada negara kita ini menjadi semakin berdaulat. Dunia Islam jadi berdaulat. Dan maksud berdaulat ni adalah kita bergantung pada kekuatan kita sendiri dan kita boleh decide apa yang kita nak tanpa ada apa-apa intervention daripada kuasa luar, lobby-lobby orang lain kepada kita. Itu maksud daulat. Kan? Dan kalaulah kita boleh faham cara fikir ni, kan, barulah kita boleh faham sebenarnya tindakan yang kita perlu ambil dari sudut dalam isu Palestin ni adalah satu inisiatif yang bukan kemanusiaan semata, hantar bantuan makanan sahaja, bukan. Dia memerlukan satu pergerakan membangunkan satu selevel seperti MNC, kan, satu multinational company yang membantu pembebasan kepada Palestin sendiri. Tapi kalau orang biasa nak fikir macam mana aku nak bangunkan MNC, kan, dia tak cukup hanya NGO buat kerja kutip-kutip duit sikit-sikit bagi Palestin. Itu memang level kemanusiaan. Tapi kalau level sebuah pembebasan sebuah negara yang berhadapan dengan sebuah negara yang didokong oleh negara kuasa besar, patutnya cara fikirnya adalah membangunkan kekuatan yang level negara dan didokong oleh kekuatan-kekuatan negara yang lain. Itu sebab dia satu cara fikir yang betul. Dan memahami cara fikir ini adalah satu milestone yang saya rasa semua umat Islam perlu faham. Dan kami tulis benda ini kat dalam buku Negara Berdaulat, dan asas pembebasan Palestin. Saya rasa krediti ada buku ni boleh dapatkan, boleh baca. Kalau perlu kita syarah dan bincangkan, boleh. Dan kepada orang awam, kan, yang sedang mengikuti isu-isu Palestin, saya rasa kita sendiri kena betulkan kefahaman kita lah kepada isu Palestin ni. Dan itu sahaja
akan merubah banyak tindakan-tindakan yang ada. Barulah kita akan review balik. Sebenarnya kita ni buat apa sebenarnya dalam isu Palestin? Kan? Kita betul-betul serius ke? Kan? Cukup ke RM1 sebulan yang kita sedekahkan, RM10 sebulan tu? Kan atau sebenarnya kena buat lain lagi? Kan? Apa benda yang secara institusional yang boleh kita buat kan, untuk bangunkan kekuatan kepada pembebasan? Kan? Dia akan wujud soalan-soalan yang macam tu. Kan? Kalau tak, dia akan nampak cukuplah bagi duit dekat mana NGO, selesai lah. Aku hiduplah macam biasa. Bukan hujung minggu pergi healing, kan malam pergi cari food hunting. Dia tak selesai. Dia takkan selesai. Kan? Wallahu a'lam.